Assalamualaikum. Kita dah berada pada latihan intensif 1.2. Kita berada pada nombor 1. Selesaikan persamaan ini dan berikan jawapan pada 3 tempat perpuluhan. Jadi pertamanya kita perlu buka bracket ni dulu. Darabkan, kita dapat 3x kuasa 2 3x darab negatif 5 akan dapat negatif 15x. Dan disebabkan kita mesti jadikan dalam bentuk arm, kita pindahkan semua yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi yang positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif, sama dengan kosong. Dan kemudian kita pemudahkan, kita kata 3x kuasa 2 tolak 17x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi apa cikgu akan buat? Cikgu akan check answer dulu. Kita check jawapan dulu. Iaitu kita masukkan nilai A, B, C. Nilai A ialah 3, nilai B negatif 17 dan nilai C adalah 1. Cikgu dapat ada poin-poin. Poin-poin yang tak boleh dia ataupun decimal yang tak boleh diubah kepada pecahan, mesin pecahan. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu sama ada menggunakan formula rumus kuadratik ataupun kamu perlu guna penyempurnaan kuasa 2. Jadi cikgu nak gunakan formula sajalah. Jadi formulanya apa? Jadi X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 bagi B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Dan kita masukkan nilai-nilai A, B, C. Jadi A adalah 3, B adalah negatif 17 dan C adalah 1. Jadi kita masukkan itu negatif B, negatif 17 tambah tolak punca kuasa 2 bagi negatif 17 kuasa 2 tolak 4. A adalah 3, 4AC, C adalah 1, per 2A. A adalah 3. Jadi kalau nak tengok kita buat pengiraan, jadi pertamanya kita kena kira dalam bracket dulu dan pada masa sama kita boleh pemudahkan. Tolak 17 tu akan jadi 17 saja, sama dengan 17 tambah tolak punca kuasa 2 dan kita kira dalam bracket tu dulu, iaitu 17 kuasa 2 atau negatif 17 kuasa 2, tapi kamu letak dalam bracket tolak 4 darab 3 darab 1. Kita dapat 277. Per 2 darab 3. 2 darab 3 tu kita tulis 6 terus. Jadi dan kemudian kita dapatkan punca kuasa 2 bagi 277. Dan kita ambil sebagai sekurang-kurangnya, kalau kita 3 tempat perpuluhan, kalau dekat sini pun cikgu akan ambil 3 tempat perpuluhan. Jadi 17 tambah tolak 16.643. 16.643 per 6. Jadi kemudian kita gunakan satu persatu. 17 tambah 16.643 per 6, ataupun yang kedua ialah 17 tolak 16.643 per 6. Jadi kita cari jawapan satu persatu. Jadi 17 tambah 16.643 dan tekan sama dengan dulu, baru bahagi dengan 6, terdapat 5.607. Jadi 5.607. Jawapan kedua ialah 17 tolak 16.643, tekan sama dengan dulu dan baru bahagi 6, dapat 0.05. Jadi itu dua jawapan. Tetapi untuk memberitahu kamu, sebenarnya sini tak ada markah. Jadi sebenarnya bila kamu dah masukkan nilai-nilai ini, kamu boleh tekan kalkulator terus menggunakan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kita masuk sekali lagi. 1. Jadi nilai A adalah 3,
B adalah negatif 17 dan C adalah 1. Terdapat 5.607 dan 0.059447. Jadi ini kita dah round up banyak kali. Jadi kita boleh terus tulis jawapan tanpa ini. Kita tulis terus di sini. X sama dengan 5.607 dan juga itu 0.0594. Okay, manual ni ada lagi sikit di tempat di hujung di tempat 4/40 kerana mungkin kita mengambil dah rounding off dah banyak. Di sini kita tak rounding off lagi. Okey, kita ambilkan semua. Alright. Okey, soalan nombor 2 diberikan persamaan 2 bracket X tolak 5 kuasa 2 sama dengan 4 bracket X tambah 7. Jadi untuk A, ungkapkan persamaan tersebut dalam bentuk arm. Okey, dalam bentuk arm maksudnya kita kena buka bracket ni dan jadikan sama dengan kosong. Jadi pertamanya kita akan tulis X tolak 5 dan X tolak 5 sama dengan yang 4 ni kita berdarab terus. 4 darab X, 4X, 4 darab 7 dan 28. Dan kemudian kita buka bracket. Jadi yang ni, kalau ada bracket macam ni ada nombor di luar, lebih baik kamu darabkan dulu yang dalam bracket. Jadi 2 ni letak di luar. Kita dapat X kuasa 2 sebab X darab X, dan X darab negatif 5, negatif 5X, negatif 5 darab X, negatif 5X, dan negatif 5 darab negatif 5 ialah 25. Dan kita boleh pindahkan terus 4X dan 28. Jadi akan jadi tolak 4X tolak 28 sama dengan kosong. Dan kemudian kita darabkan semua sekali, iaitu 2X kuasa 2 tolak 10X tolak 10X tambah 50 tolak 4X tolak 28 sama dengan kosong. Dan kemudian kita permudahkan, iaitu 2X kuasa 2 sahaja, tak ada apa-apa. Tapi ni negatif 10, negatif 10X dan kemudian negatif 4X. Jadi negatif 10, negatif 10, negatif 4 adalah negatif 24. Negatif 4X lah maksudnya. Dan kemudian kita ada nombor 50 dan 28. Jadi 50 tolak 28, iaitu tambah 20. 2 sama dengan kosong. Jadi dalam kes ini kita nampak semua nombor ni boleh bagi 2. Kita tak payah tulis bahagi 2, tapi kita bahagi je 2. Jadi kita boleh peringkaskan jadi X kuasa 2 tolak 12X tambah 11 sama dengan kosong. Mari kita tengok. Okey, jadi itu sahaja jawapannya dalam bentuk arm. Dan B, nyatakan hasil tambah dan hasil darab punca bagi persamaan tersebut. Iaitu kita mencari hasil tambah punca dan hasil darab punca dari persamaan. Jadi untuk hasil tambah punca, kita ada formulanya, iaitu negatif B per A. Jadi untuk mencari hasil punca dari hasil tambah punca dari persamaan ialah negatif B per A. Jadi di sini kita akan tahu A adalah 1, B adalah negatif 12 dan C adalah 11. Jadi untuk hasil tambah punca ialah negatif B negatif 12 per 1 iaitu 12. Dan hasil darab punca ialah C per A. Okey, sebelum kita teruskan, pastikan kamu kena ingat fakta ni. Negatif B over A dan C per A adalah formula yang tak diberikan. Jadi kamu kena hafal sikit. Jadi C ialah 11 per A ialah 1. Jadi jawapannya 11. Jadi hasil tambah punca ialah 12. Hasil darab punca ialah 11. Assalamualaikum semua. Jadi kali ini cikgu nak membuat pembetulan, soalan-soalan pembetulan untuk latihan intensif 2.1, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 untuk B and C ada sedikit pembetulan yang cikgu perlu buat. Tapi cikgu akan buat juga soalan untuk 3A sebagai dasar dia. Okey. Jadi diberitahu kita bahawa punca-punca persamaan 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 7
adalah alfa dan beta. Okey. Jadi apa pentingnya? Okey, pentingnya jadi sekarang ni untuk 3A dia minta apa? Dia minta kamu bina satu persamaan baru, persamaan kuadratik dengan punca-punca 1/2 alfa tambah 1 dan 1/2 beta tambah 1. Jadi kita boleh jadi cikgu tunjukkan dulu apa pentingnya ini. Pentingnya ini sebab nanti kita perlu gantikan nilai alfa dan beta di sini. Tapi kita bukan tahu nilai alfa dan beta satu persatu. Kita boleh tahu macam ni je. Kita diberitahu bahawa alfa dan beta adalah punca-punca persamaan ini. Kalau kita cari punca tu pun kita tak tahu yang mana satu yang pertama, mana satu yang kedua. Yang kita boleh tahu ialah hasil tambah punca dan hasil darab punca. Hasil tambah punca dan hasil darab punca, iaitu dalam kes ini ialah alfa tambah beta, yang ini adalah alfa darab beta, iaitu menggunakan formula negatif B per A, dan di sini ialah C per A. Jadi hasil tambah punca iaitu negatif B per A itu negatif 6 per 2 iaitu negatif 3, dan C per A ialah negatif 7 per 2. Jadi nilai dia memang negatif 7 per 2 lah. Jadi kita perlukan masukkan nilai ni nanti. Kita perlu masukkan. Jadi tengok macam mana nak tahu apa kita perlu buat dengan punca-punca diberikan. Kita kena tahu pula membina persamaan dari punca-punca. Membina persamaan iaitu formula dia X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi kita perlu tahu hasil tambah punca dan hasil darab punca. Jadi dari sini kita carilah hasil tambah punca dulu. Hasil tambah punca, kita tambahkan, jangan buang dan ni. Tambahkan. Bagaimana nak tambah? Pecahan mestilah disamakan dulu dia punya penyebut. Jadi yang 2A tambah 1 ni kita darab dengan 2B tambah 1. Jika bawah darab 2B tambah 1, atas pun kena darab lah dengan 2B tambah 1 ataupun 2 beta tambah 1. Yang ini kena darab dengan 2 alfa tambah 1. Jadi atas pun kena darab dengan 2 alfa tambah 1. Jadi kita dapat atas ni, yang bawah kita dapat apa? Kita dapat 2 alfa tambah 1 dan 2 beta tambah 1. Jadi yang di atas tu kita boleh tulis 2 beta tambah 1 tambah 2 alfa tambah 1. Dan seterusnya kita perlu bentukkan expression kita ni dalam bentuk alfa tambah beta dan alfa beta. Sebab kita tak tahu nilai alfa berapa, nilai beta apa berapa. Kita tahu cuma alfa tambah beta jumlahnya negatif 3, alfa darab beta jumlahnya negatif 7. Jadi daripada situ kita mungkin nak kena 1 tambah 1 ni kita campur dapat 2. Tapi 2B dengan 2A ni kita boleh faktorkan 2. Jadi tambah 2 dan alfa tambah beta. Walaupun beta tambah alfa, alfa tambah beta ke beta tambah alfa ke sama je. Alright. Jadi ni dah okey, dah atas dah okey. Yang bawah yang tak okey lagi. Jadi 2 ni tambah 1 dengan ni kita tak tahu. Jadi apa kita buat? Kita darabkan dulu. Darabkan yang ni, darabkan. 2 alfa tambah darab dengan 2 beta dapat 4 alfa beta. 2 alfa darab 1 dapat 2 alfa, 1 darab 2 beta dapat 2 beta, dan 1 darab 1 dapat 1. Jadi yang atas dah ready. Dah ready untuk kita gantikan. Tapi bawah ni, yang bawah ni cikgu potong sini je ya. Jadi kita 2 alfa tambah beta. Cepat sikit boleh ganti. Jadi cikgu gunakan ruang sini. Ni 2 dan 2 juga, 2 tambah 2 dan alfa tambah beta iaitu negatif 3. Ada lagi tak? Tak ada, bawah atas tak ada dah. Yang bawah ni 4
4 alfa beta. Alfa beta yang 4 darab negatif 7/2 lah. Okey. Oh, dan 2 alfa tambah beta. Oh, ni alfa tambah beta, okey. 2 tambah, okey, tambah 2 okey, negatif 7. Okey, ni alfa tambah beta itu negatif 3 tambah 1. Tambah 1 ya di sini ya. Kita buang lagi. Okey, mari kita kira. Kita dapat, kita kira, okey, 2 ni 2 darab negatif 3 akan dapat negatif 6. Jadi 2 tambah negatif 6 adalah negatif 4. Okey. Yang bawah ni 4 dengan 2 ni boleh potong dapat 2. Jadi 2 darab negatif 7 adalah negatif 14. 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Ni negatif 14, ni negatif 6. Negatif 14, negatif 6 tambah 1. Jadi negatif 14, negatif 6, negatif 20 tambah 1 ialah negatif 19. Jadi negatif 19. Jadi negatif bahagi negatif akan dapat positif. Itu 4/19. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. Okey, okey. Kita ni hasil tambah kan. Jadi X kuasa 2 tolak bracket 4/19 X tambah hasil darab belum buat lagi. Okey kan? Jadi hasil darab tu belum buat lagi. Jadi kita padamkan kerja-kerja yang kita buat tadi. Jadi kita nak buat hasil darab pula. Hasil darab punca ialah 1 okey kan? 1/2 alfa tambah 1 darab dengan yang itu. Jadi kebetulannya, okey, ni soalan ni agak kebetulan sedikit. Yang kita kerjakan bawah je, kerja darab je kan, darab semua ni. Okey, dan jadi yang bawah ni adalah sama, iaitu negatif 19. Okey, tengok baik-baik bawah ni. Jadi yang atas tu je yang cikgu pakai padam. Dia dapat 1 darab 1, 1. Okey, jadi yang atas untuk hasil darab hasil darab. Yang ni kerja untuk hasil tambah. Jadi atas ni 1. Jadi kita buat kerja ni. Lepas tu yang atas ni kita padam. Akan dapat 1. Okey, jadi yang atas ni bukanlah negatif 4, tapi akan jadi 1. Jadi jawapannya adalah negatif 1/19. Okey. Jadi tambah negatif 1/19 sama dengan kosong. Jadi kita ringkaskanlah tambah tolak ni. Dan kita darab semua dengan 19. 19 X kuasa 2 tolak 4X dan tolak 1 sama dengan kosong. Jadi itulah persamaan baru yang mempunyai punca-punca 1/2 alfa tambah 1 dan 1/2 beta tambah 1. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita sampai pada soalan 3B, di mana punca-punca yang diberikan di sini ialah 5 alfa per B dan 5 beta per A ataupun per alfa. Okey. Jadi kita dah tahu dah tadi daripada soalan E tadi, daripada nilai alfa tambah beta dan alfa beta, dan juga formula untuk menghasilkan jawapan adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca darab X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan hasil tambah punca? Jadi kita tambah saja. Jadi perkataan ini cikgu akan buang. Dan untuk hasil tambah punca ialah yang ini tambah yang ini. Kalau bentuk pecahan kita tak boleh tambah macam tu saja kan. Jadi kita kena samakan dia punya penyebut. Okey, samakan. Jadi yang bawah ni darab alfa, yang atas pun darab alfa, yang bawah darab beta, yang atas pun darab beta. Jadi dia akan jadi apa? 5 alfa kuasa 2 tambah 5 beta kuasa 2 per alfa beta. Jadi 5 alfa kuasa 2. Di sini kita kena faktorkan 5 dan kita akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 per
alfa beta. Jadi buat alfa beta lah. Nantikan alfa beta dulu. Okey, jadi untuk alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, cikgu ulang sekali lagi bagaimana pemfaktoran untuk ini berlaku. Ini pattern yang kamu kena hafal. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang mencatatkan tentang kesalahan di sini. Jadi di sini kita kena letakkan pemfaktoran dia adalah alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Dalam previous question tu yang cikgu jawab tu, cikgu tak letak bracket besar ni. Okey, bracket ni besar ni kerana 5 ni darab jawapan yang dalam ini. Okey, bukan darab yang ini saja. Okey, kalau tak ada bracket ini 5 ni darab yang ini saja dan tolak yang ini. Okey, jadi dia per alfa beta. Jadi untuk yang belum mengetahui bagaimana kita memfaktorkan ini kepada ini, cikgu tak boleh jawab yang itu. Cikgu boleh jawab, cikgu akan beritahu kamu bahawa dari sini jika kita buka bracket ini, dia akan jadi macam ini. Iaitu, cikgu ulang sekali lagi, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta, dia akan jadi alfa tambah beta dan alfa tambah beta tolak 2 alfa beta. Jadi di sini alfa darab alfa, alfa kuasa 2, alfa darab beta ialah alfa beta, beta darab alfa, alfa beta, dan beta darab beta, beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Di sini kita akan nampak bahawa jawapan ini adalah yang ini, iaitu disebabkan yang tinggal di sini adalah alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, kerana alfa beta tambah 2 tambah alfa beta tambah alfa beta tolak 2 alfa beta akan jadi kosong. 1 alfa beta tambah 1 alfa beta tolak 2 alfa beta ialah 1 tambah 1 tolak 2 ialah kosong. Tinggal yang ini. Okey, jadi bila diberikan pemfaktoran nilai macam ni, kamu sikit sebanyak kena hafal lah. Okey, hafal pattern dia. Seperti dia kalau kamu hafal X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, X tambah Y dan X tolak Y. Ini kamu dah biasa. Okay? Tapi yang ini adalah silibus tingkatan 4. Okey, jadi sekarang kita boleh masukkan nilai-nilai, iaitu bracket ini alfa tambah beta ialah negatif. Dalam bracket ni negatif 3 kuasa 2 tolak 2 alfa beta ialah negatif 7/2. Okey. Jadi sini ada per alfa beta itu per negatif 7/2. Jadi kita kira bracket ni, kita akan dapat 9. Yang ini negatif 3 kuasa 2 akan dapat 9. Di sini negatif 2 darab negatif 7/2 akan dapat 7. Jadi basically dia akan jadi 5 bracket besar 9 tambah 7. Macam tu, kita tambah dulu per negatif 7/2. Jadi kita akan dapat 9 tambah 7 lah 16. 16 darab dengan 5 ialah 80. Dan 80 bahagi negatif 7/2 sama dengan 80 darab 2 per negatif 7. Iaitu 160/7. Tapi ada negatif lah di sini. Okey, jadi itu adalah jawapan bagi hasil tambah punca. Jadi kita tulis sini X kuasa 2 tolak negatif 160/7 bracket X dan tambah, kita kena cari pula hasil darab punca. Okey, jadi hasil darab punca macam mana? Kita kena darabkan pula. Okey, jadi yang ni kita padam balik dan punca-punca dia berilah 5A per B dan okey, jadi kita darabkan kedua-dua ni. Ni hasil darab punca. Punca yang pertama 5A per B, punca yang kedua 5B per A. Tapi di sini kita boleh potong B dengan B atas bawah Jadi kemudian A dengan A. Darab dia 5 darab 5 25. Jadi kita boleh masukkan terus kat sini.
25 sama dengan kosong. Jadi negatif-negatif akan jadi positif. Lepas tu kita sarap semua dengan 7. Kerana kita nak menghapuskan pecahan ni, dia akan jadi 7x kuasa 2 tambah 160x, dan 25 darab 7 ialah 175 sama dengan kosong. Okey? Right. Bye. Okay, seterusnya soalan nombor 3C, di mana punca-puncanya adalah alfa tambah 3 beta dan 3 alfa tambah beta. Seperti yang tadi juga, kita perlu tahu hasil tambah punca dan hasil darab punca. Jadi yang ni cikgu dan ni cikgu potong je, cikgu tak kata tambah. Jadi kita nak cari hasil tambah punca, tambah saja. Jadi kita kata di sini ialah alfa tambah beta. Okey, dan tambah 3 alfa tambah 3 beta. Jadi di sini alfa tambah beta tambah 3 dan alfa tambah beta. Jadi ni 1 alfa tambah beta, ni 3 alfa beta tambah beta, jadi akan jadi 4 alfa tambah beta. Jadi kita masukkan saja nilai alfa tambah beta adalah negatif 3. Jadi 4 darab negatif 3 itu negatif 12. Jadi kita boleh letakkan sini x kuasa 2 tolak negatif 12x. Okey. Dan cikgu nak carilah, cari pula hasil darab. Jadi hasil darab yang ini kita kena tulis dalam bracket untuk hasil darab ya. Jadi untuk hasil darab kita kena darab dulu. Jadi alfa darab 3 alfa, 3 alfa kuasa 2, alfa darab beta dapat alfa beta, dan 3 beta darab 3 alfa akan dapat 9 alfa beta, dan 3 beta darab beta dah 3 beta kuasa 2. Okey. Jadi alfa beta tambah 9 alfa beta akan jadi 10 alfa beta, dan tambah yang ini kita kena faktorkan 3, jadi 3 alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, jadi ni part yang cikgu buat kesalahan tu ya. Iaitu jawapan tu nanti cikgu tak bracket kan Di 10 alfa beta tambah 3. Di sini cikgu ulang bagaimana jawapan dia, pemfakturan bagi yang ini, iaitu alfa. Okey, jadi ni ada bracket. Jadi kemudian alfa tambah beta dalam bracket kuasa 2. Okey. Lepas tu tolak dengan 2 alfa beta. Okey, ini dalam bracket Okey, jadi untuk yang belum melihat video sebelum ni, kenapa pemfakturan tu macam ni? Ialah cikgu tak boleh jawab daripada sini kenapa jadi macam ni. Tapi cikgu boleh jawab daripada sini macam mana boleh jadi macam ke sana. Okey. Jadi cikgu tulis balik, iaitu alfa tambah beta kuasa 2, maksudnya alfa tambah beta sekali lagi. Lepas tu tolak 2 alfa beta. Yang akan jadi alfa darab alfa, alfa kuasa 2, alfa darab beta dapat alfa beta, beta darab alfa dapat alfa beta sekali lagi, dan beta darab beta, beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Jadi di sini yang tinggal alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Kenapa? Sebab alfa beta tambah alfa beta ialah 1 alfa beta tambah 1 alfa beta ialah 2 alfa beta, dan tolak 2 alfa beta jadi kosong alfa beta. Dia tinggal yang ini. Okey, jadi dari sini cikgu akan tunjukkan proses tu terbalik. Daripada sini pada sini kena hafal, iaitu kamu bracketkan alfa tambah beta square dan tolak 2 alfa beta. Okey, jadi ini boleh padam Seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang dah diberikan. Jadi 10 alfa beta, 10 mana lagi? Okey.
10 alfa beta. Alfa beta apa nilai dia? Negatif 7/2. Negatif 7/2 tambah 3 bracket. Okay, thank you very much to everybody. Okay, jadi di sini alfa tambah beta ialah negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 tolak 2 alfa beta, 2 darab dengan negatif 7/2 bracket, ada bracket besar lagi. Jadi di sini kita boleh kira yang ni 9, okey, yang ni 9, yang ini negatif 2 darab negatif 7/2, bila potong habis negatif 1 darab negatif 7 akan dapat 7. Jadi 9 tambah 7 ialah 16. Jadi 16 darab 3 ialah 48. Jadi di sini ialah 10 dengan sini potong dapat 1 dan 5. 5 darab negatif 7 negatif 35 tambah 48. So jawapan dia adalah 13. Jadi nilai C ialah HDP, hasil darab punca, ialah 13 sama dengan 0. Kita ringkaskan, dapatlah X kuasa 2 tambah 12X tambah 13 sama dengan 0. Okey, itu untuk jawapan untuk soalan C. Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana nak menjawab soalan nombor 4 daripada latihan intensif 2.1 matematik tambahan tingkatan 4. Jadi diberikan bahawa satu persamaan 3x kuasa 2 tambah 19x tambah k sama dengan 0 ada mempunyai punca negatif 7. Adakah negatif 7 ini salah satu punca, ataupun adakah dia adalah satu daripada dua punca, ataupun memang satu punca saja? Itu tak kisah. Okey? Jadi bila diberikan macam ni, diberikan punca, maksudnya punca adalah nilai X. Okey? Nilai X. Jadi kamu gantikan saja di mana X berada. Jadi 3 negatif 7 kuasa 2 tambah 19 darab negatif 7 tambah K sama dengan 0. Jadi kalau kamu nampak di sini, tinggal satu algebra je, K je. Okay, jadi kita boleh dapat nilai K. Jadi kita buat 3 bracket negatif 7 ataupun 3 darab negatif 7 kuasa 2 dan tambah 19 bracket lagi negatif 7. Kita kisah macam tu je. Kita dapat 14. Jadi 14 tambah K sama dengan 0. Dan pindahkan saja K ke sana ataupun 14 ke sana, ia jadi negatif 14. Jadi nilai K ialah negatif 14. Jadi soalan ni habis di sini. Tapi kita nak tengok adakah sama ada dia punya punca tu ada satu je ke atau tidak. Jadi kita masuk boleh 3x kuasa 2 tambah 19x tolak 14 sama dengan 0. Jadi mari kita tengok menggunakan kuadratik mod sampai masuk kepada fungsi kuadratik. Tekan A sama dengan 3, B sama dengan 19 dan C adalah negatif 14. Okey, jadi dia punya punca adalah 2/3 dan negatif 7. Maknanya nilai X 2/3, X juga adalah negatif 7. Jadi maknanya negatif 7 tu maksudnya salah satu daripada punca-punca persamaan kuadratik ini. Okey, salam. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Diberi persamaan kuadratik Rx kuasa 2 tambah, ataupun cikgu dah tulis di sini, R tolak 1, X tambah 2R tambah 3 sama dengan 0, dengan R bukan sifar, cari nilai R dengan keadaan satu punca adalah negatif punca yang satu lagi. Okey, jadi untuk ketiga-tiga ABC ni menggunakan persamaan yang sama. Okey, satu punca adalah negatif bagi punca yang satu lagi. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena cari nilai-nilai bagi hasil tambah punca dan hasil darab punca daripada persamaan dan
mencari hasil tambah punca dan hasil darab punca dari punca-punca yang kita anggapkan. Okey, jadi pertamanya di sini kita cari dulu hasil tambah punca, iaitu negatif B over A. Itu negatif B adalah R tolak 1 per A. Hasil darab punca adalah C over A, iaitu 2R tambah 3 per R. Okey, jadi cikgu terangkan sekarang negatif B. Jadi negatif B adalah yang koefisien atau perkali bagi X. Jadi B yang sini dan formula dia negatif B per A. A adalah perkali bagi X kuasa 2. Kemudian untuk hasil darab punca C. Di sini adalah C, seluruh ni adalah C kerana tiada X kuasa 2 atau X. Seterusnya kita cari, dia beritahu kita cari apa? Dia beritahu kita satu punca adalah negatif punca yang satu lagi. So, apakah algebra yang sesuai kita boleh kata di sini? Kita boleh gunakan apa-apa algebra saja. Jadi, untuk yang ini, untuk yang A, kita kata anggapkan punca-punca ialah H dan negatif H, atau apa-apa algebra yang kamu suka. H dan negatif H, H adalah negatif bagi negatif H, ataupun negatif H adalah negatif bagi punca yang satu ni. Bagaimanapun kita nak tahu nilai R, bukan nak tahu nilai H. Okey, jadi kita nak tahu nilai R. Jadi bagaimana kita cari hasil tambah punca dan hasil darab punca, dan kita bandingkan dengan yang ada di atas ni. Jadi hasil tambah punca ialah H tambah negatif H sama dengan kosong. Hasil darab punca ialah H darab negatif H sama dengan negatif H kuasa 2. Dan kemudian kita bandingkan maknanya kita menyamakan hasil tambah punca di sini dengan hasil tambah punca di sini. Jadi kita kata negatif bracket R tolak 1 per R sama dengan kosong. Boleh tak cari nilai dia? Jadi yang ini darab ni dapat kosong. Jadi bila kita buka bracket ini, kita dapat negatif R tambah 1 sama dengan kosong. Jadi kita boleh dapat nilai R. Jadi kita dapat, kita kata cikgu pindahkan saja negatif R ini ke sana. Jadi kita dapat R sama dengan 1. Jadi kalau kita diminta mencari R saja, okey, jadi dia kata okey, jadi dia nak suruh dapatkan nilai R. Jadi adakah selesai kerja kita? Ya. Kita perlu tak membandingkan ni dengan yang ini? Tak perlu. Okey, siap. Seterusnya untuk B, kita akan tinggalkan jawapan ni macam ni sebab dia berkait. Okey? Jadi dalam peperiksaan dia tak adalah sampai A, B, C macam ni. Salah satu saja. Okey. Jadi bagaimanapun hasil tambah punca dan hasil darab punca daripada persamaan tetap kita akan gunakan. Okey. Jadi kemudian untuk soalan B, punca-punca ialah salingan bagi satu yang lain. Apa maksud salingan itu? Iaitu bila dua nombor yang didarabkan akan menghasilkan satu. Jadi salingan tu contohnya punca yang pertama ialah H, punca yang kedua adalah 1 per H. Sebab cuba kamu darab H darab 1 per H, H dengan H potong. Okey, salingan itu dua punca tersebut bila didarabkan dapat 1. Okay, jadi kemudian kita buat apa? Kita cari hasil tambah punca, iaitu H tambah 1 per H. Kalau kamu nak pemudahkan, boleh samakan bawah dia. Jadi dia akan jadi darab H, H kuasa 2 tambah 1 per H. Dan kemudian cari hasil darab punca, iaitu H darab 1 per H. Sebenarnya kita dah tahu 1. Dan kita bandingkan. Nak bandingkan, cikgu nak banding yang mana ni? Kenapa? Okey, adakah mesti bandingkan dengan bermula dengan hasil tambah dulu? Gunakan kebijaksanaan anda.
Okey, jadi bila kita membandingkan ni, di sini ada algebra R, sini ada algebra H. Confirm tak boleh selesai. Jadi kamu bandingkan dulu ni hasil darab. Hasil darab sini dengan hasil darab sini. Yang ni ada algebra, tapi yang ni tak ada algebra. Jadi kita bandingkan hasil darab. Jadi hasil darab punca kita bandingkan, iaitu kita kata 2R tambah 3 per R sama dengan 1. Dan kita boleh selesaikan. Terus R darab 1 ialah R. Jadi 2R tambah 3 sama dengan R. R bawa ke sini. Jadi R tolak 2R. 2R tolak R ialah 1R. Dan 3 bawa ke sana. Jadi dah itu 3. Okey, berkecamuk sikit jawapan cikgu tu. Sekejap di atas bawah. Okey, tapi macam mana pun step dia mula di sini dan terus sini dan terus ke sini. Okey, itu untuk B. Seterusnya untuk C, diberitahu di sini ialah satu punca adalah 2 kali punca yang satu lagi. Jadi cikgu letak punca-punca ialah H dan 2H. 2H adalah 2 kali ganda bagi H. Okey, jadi H dan 2H. Tak boleh guna H dengan K. Okey, tapi kamu kena gunakan algebra yang sama. Jadi kita dari situ kita boleh cari hasil tambah punca, iaitu H tambah 2H sama dengan 3H. Dan hasil darab punca sama dengan H darab 2H sama dengan 2H kuasa 2. Okey, nampaknya berlainan pada A. Yang ini kita kena bandingkan hasil tambah punca dan kedua-duanya. Sebab sini ada algebra R, sini ada H, sini ada R, sini ada H. Jadi kedua-dua persamaan bila kita membandingkan, dia akan menghasilkan, tetap menghasilkan macam ada dua algebra pada setiap persamaan. Jadi kita bandingkan hasil darab, hasil tambah punca dulu, iaitu yang ini cikgu buka, cikgu kata negatif R tambah 1 per R sama dengan 3H. Okey, jadi apa cikgu nak buat? Entahlah, cikgu pun tak tahu lagi. Mari kita bandingkan dulu hasil darab punca. Kenapa cikgu kata entahlah? Sebab di sini ada dua algebra. Jadi kita tengok dulu hasil darab punca. Hasil darab punca, kita kata 2R tambah 3 per R, yang dari sini sama dengan 2H kuasa 2. Okey, nampaknya kena gunakan persamaan serentak. Jadi persamaan serentak itu di sini ini adalah satu sebab kita nak nilai-nilai R, kita bukan nak nilai-nilai H. Jadikan H sebagai subjek dan masukkan persamaan yang melibat yang bertajukkan H dalam persamaan satu lagi dan akan menghilangkan semua H. Dan kita tinggal persamaan R. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu pindahkan 3 ni ke sini. 3 ni dia akan pergi sini. Jadi dapat tajuk ni sebagai H sama dengan negatif R tambah 1 per 3R. Jadi cikgu akan gantikan semua nilai ini di sini. Okey. Jadi kita masukkan terus. Jadi kita salin mana ruang lagi, iaitu cikgu akan masukkan sini ke sini. Jadi kita salin dulu yang sebelah kiri ni. 2R tambah 3 per R sama dengan 2H. Okey, H tak ada lah. 2H. H tu kuasa 2. Jadi negatif R tambah 1 per 3R. Jadi cikgu tak nak tulis kuasa 2, tapi cikgu akan tulis terus 2 kali. Negatif R tambah 1 per 3R. Okey. Jadi disebabkan cikgu akan memerlukan segala ruang yang ada di sini, dan kita tak guna dah ni. Cikgu nak buka ni, sebab ni yang complicated sikit. Pertamanya, cikgu akan alihkan R ni ke sana. Okey. Kenapa alih ke sana? Sebab cikgu nampak kita boleh potong. Okey. Boleh potong R dengan salah satu pada R. Satu je. Satu saja, tak boleh potong dengan sini pula. Okey. Jadi kemudian yang di bawah ni kena darab. 3R darab 3 akan dapat 9R. Jadi 9R tu kita cross ke kiri. 9R dan bracket 2R tambah 3. Dan yang sebelah kanan akan dapat 2. Dan kemudian kita boleh darab lagi yang atas tu.
Negatif R darab negatif R akan dapat R kuasa 2. Negatif R darab 1, negatif R. 1 darab negatif R, negatif R, dan 1 darab 1 ialah 1. Okey, jadi nampaknya dia akan jadi persamaan kuadratik. Okey, jadi kuadratik lah. Jadi kuadratik kita akan jadikan dalam bentuk 9R darab 2R, 18R kuasa 2. 9R darab 3 akan dapat 27R sama dengan 2R kuasa 2 tolak 2R tolak 2R tambah 2. Dan seterusnya kita ringkaskan 18 tolak 2. Okay, jadikan dalam bentuk arm. 18 tolak 2 dapat 16 R kuasa 2. 27 tambah 2 tambah 2 akan dapat 31 R. Okey, yang ada R dengan ada R lah. Kemudian 2 pindah ke sini akan jadi negatif 2 sama dengan kosong. Okey, dan kemudian tengok bagaimana cikgu berasanya soalan macam ni kita memang boleh dapat dalam bentuk algebra ataupun bentuk pecahan, sama ada dia integer ataupun pecahan, bukan perpuluhan. Jadi mari kita tengok kalau A ialah 16, masukkan quadratic function punya Jadi dan kemudian B ialah 31 dan C ialah negatif 2 dan kita dapat jawapannya 1/16. Jadi R sama dengan 1/16. Positif ke? Okey, positif, dan negatif 2. Jadi R sama dengan negatif 2. Jadi kalau negatif 2 ialah R tambah 2. Kalau pecahan, nombor bawah ni darab dulu akan dapat 16R. Lepas tu 1 bawa ke kiri akan jadi tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kita dapat 2 jawapan yang diperlukan. Okey, siap soalan nombor 5. Assalamualaikum. Okey, mari kita tengok seterusnya soalan nombor 6. Iaitu dikata salah satu punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 8X tambah M sama dengan kosong ialah 3 kali yang satu lagi. Jadi kalau berbunyi macam ni, maknanya kamu kena cari nilai hasil tambah punca dan hasil darab punca daripada persamaan, dan kamu buatkan punca-punca yang berkaitan, iaitu satu punca adalah 3 kali yang satu lagi. Jadi punca-punca tersebut dalam bentuk algebra ialah kamu boleh gunakan jangan guna M, jangan guna X, H dan 3H. Kita ada persamaan. Okey, daripada persamaan itu kita boleh cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Daripada punca-punca ini kita boleh cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Hasil tambah punca dari persamaan ialah formulanya negatif B per A. Dalam kes ini adalah negatif 8 per 1, iaitu 8. Itu di sini A 1, B negatif 8 dan C adalah M. Kemudian hasil darab punca, formula dia adalah C per A, iaitu M per 1, iaitu M. Kamu sendiri tak payahlah tulis satu persatu dia, boleh kamu faham. Terus lompat-lompat saja. Okey? Daripada punca-punca iaitu H dan 3H, hasil tambah punca ialah H tambah 3H. Cikgu rasa tak payah tulis lah. H tambah 3H ialah 4H. Okey? Dan hasil darab punca H darab 3H iaitu 3H kuasa 2. Apa step seterusnya? Langkah-langkah seterusnya? Bandingkan hasil tambah punca dengan hasil tambah punca. Bandingkan dalam kes ini ialah menjadikan dia yang ini sama dengan yang ini. Sebab ini hasil tambah punca, yang ini pun hasil tambah punca. Jadi kita kata 8 sama dengan 4H. Jadi kita boleh dapat nilai H. 8 per 4 iaitu 2. Selesai ke? Tidak. Sebab kita bukan nak tahu nilai H, kita nak tahu nilai M. Tak ada lagi kat sini kan? Jadi kita teruskan saja dengan 3H kuasa 2 sama dengan M. 3H kuasa 2 itu hasil darab punca dan M adalah hasil darab punca.
Jadi dalam kes ini kita dah tahu nilai H, masukkan saja. Kita dapat 3, 2 kuasa 2 adalah nilai M. Jadi berapa? 2 kuasa 2 adalah 4. 4 darab 3 ialah 12. Jadi oleh itu M adalah 12. Siap? Okey, sesilap sikit. Bukan habis di sini. Tetapi dia tanya, ada di hujung soalan itu dia tanya dan punca-punca. Okey, dan punca-punca cikgu dah tahu H ialah 2. Jadi salah satu puncanya adalah 2. Dan jadi kita boleh gantikan H sebagai 2 dan digantikan 2. Jadi punca-puncanya adalah punca-puncanya adalah 2 dan 6. Baru habis. Assalamualaikum. Kita dah sampai kepada nombor 7 pada latihan intensif 2.1. Persamaan X kuasa 2 tambah 2X sama dengan K. X kuasa 1 mempunyai 2 punca bukan sifar. Okey, persamaannya ialah X kuasa 2 tambah 2X sama dengan K. X tolak 1 mempunyai punca bukan sifar dengan beza antara punca ialah 2. Beza antara punca ialah 2. Apakah punca yang pertama? Tak tahu. Apakah punca yang kedua? Lagi dah tak tahu. Jadi kita kena anggapkan. Anggapkan dengan algebra. Apa cikgu tengok tadi? Cikgu nak cari algebra apa yang dah digunakan, iaitu X dengan K. Jadi algebra apa yang kita boleh gunakan? Kita boleh guna H. Kita anggapkan H dan H tambah 2. Boleh juga H dan H tolak 2. Okey, cikgu baca sekali lagi. Beza antara punca. Okey, kalau H dan H tambah 2 maknanya punca yang ini lebih tinggi pada yang ini. Kalau kau mau ambil H dan H tolak 2, maknanya punca yang ini lebih tinggi pada yang sana. Tapi tak penting, tak apa, boleh je guna kan. Jadi apa yang penting di sini, kamu kena cari hasil tambah punca daripada punca-punca yang kamu anggapkan ini. Jadi kamu cari hasil tambah punca H tambah H tambah 2, iaitu 2H tambah 2. Hasil darab punca, iaitu H darab H tambah 2. Kamu nak buka ke, tak nak buka ke, tak masalah. Kejap lagi kita tengoklah. Kalau perlu buka, kita buka. Kalau tak perlu, kita tak payah buka. Daripada persamaan, kita perlu cari hasil tambah punca dan hasil darab punca menggunakan negatif B per A dan C per A. Jadi sebelum tu kita kena buka dulu bracket ni. X kuasa 2 tambah 2X sama dengan KX tolak K. Jadi kan jadi dalam bentuk arm, itu X kuasa 2 tambah 2X tolak KX tambah K sama dengan kosong. Jadi kita kena tahu dulu nilai A, B dan C. Nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2, iaitu 1. B adalah perkali bagi X. Sini ada X, sini ada X. So perkali bagi X, 2 tolak K. Jadi itulah nilai B. Dan nilai C adalah yang tak ada X kuasa 2 ataupun X, iaitu K. Jadi dari situ kita boleh tahu nilai apa? Nilai kita boleh cari hasil tambah punca ialah negatif B per A, iaitu negatif 2 tolak K per 1. Kita buka bracket yang ni, kita kata tolak 2 tambah K per 1, tak payahlah. Seterusnya hasil darab punca. Hasil darab punca ialah C per A, iaitu K. Kemudian kita akan membandingkan atau mengatakan hasil tambah punca di sini sama dengan hasil tambah punca di sana. Hasil darab punca sama dengan hasil darab punca. Jadi mari kita tengok perbandingan untuk hasil tambah punca. Kita kata yang ini negatif 2 tambah K adalah sama dengan 2H tambah 2. So nampaknya tak boleh selesai. Sebab yang ni cikgu tulis hasil tambah punca di atas lah. Jadi di sini sebab ada algebra tu ada 2. Jadi negatif 2 bawa sana. Jadi cikgu kata K sama dengan 2H tambah 4. 2 tambah 2. Kenapa jadikan K sebagai subjek?
tak ada sebab. Cikgu tak ada sebab lagi. Tapi cikgu nampak bahawa hasil tambah punca ini ada dua algebra dan hasil darab punca pun nampaknya ada dua algebra. Jadi kamu kena gunakan persamaan serentak. Bila persamaan serentak, maksudnya cikgu kata sini K adalah H tambah 2. Kita nak nilai apa? Kita nak nilai nilai K. Kita nak juga nilai H. Kenapa cikgu kata gitu? Sebab soalannya cari nilai setiap punca dan nilai K. Okey, jadi sebabkan kebetulan cikgu jadikan K sebagai subjek, cikgu akan masukkan dekat sini nilai 2H tambah 4. Jadi tempat K ialah ni, cikgu ganti di sini 2H tambah K, iaitu H kuasa 2 tambah 2H. Okey, jadi kita nampak ni dah jadi bukan K ni, 2H tambah 4. Okey, pelik sikit. Okey, tambah 4. Jadi ini adalah persamaan kuadratik. Jadi selesaikan cara persamaan kuadratik. Yang hujung tu cikgu nampak ada H kuasa 2. Cikgu suka H kuasa 2, cikgu tu positif. H lagi. Okey, tolak 2H, tolak 4. Jadi nilai H kuasa 2 tolak 4 sahaja. Jadi bila kita tekan kalkulator, kamu akan dapat, kamu tekan kalkulator, nilai A adalah 1, B adalah kosong dan C adalah negatif 4. Jadi kamu akan dapat 2 atau negatif 2. Okey, jadi kita akan dapat di sini H dengan H tolak 2 dan H tambah 2. Okey, dapat nilai H. So nilai H yang mana kita nak ambil ni? Okey, punca bukan sifar. Kalau kita gantikan H ni negatif 2 kat sini, akan dapat punca yang sifar. Jadi yang ni kita tak terima lah, kita buang, kita ambil 2 saja. Jadi apakah punca-punca? Punca-punca H lah 2 dan 4. Kita gantikan sini. Okey, dapat 2 dan 4. Tapi nilai K je. Nilai K, bila kita dah dapat nilai H yang diterima ialah 2. Jadi nilai K adalah K di sini boleh. Jadi nilai K kita ambil ini, iaitu 2H tambah 4. Gantikan H sebagai 2, iaitu 2 tambah 4 adalah 8. Jadi kita dapat H 2 punca. Okey, H adalah 2. H yang cikgu ni kita rekaan, jadi mungkin V atau Q apa-apa je lah. Apa yang penting jawapan di sini, punca-punca adalah 2 dan 4, di mana nilai K ialah 8. Okey. Seterusnya soalan nombor 8 diberikan bahawa punca-punca persamaan X kuasa 2 tambah PX tambah 27 adalah mengikut nisbah 1 kepada 3. Cari nilai-nilai P. Seperti nombor 7, dia berkait juga. Kalau punca-punca nisbah dia 1 dan 3, kita ada algebra kita ada di sini adalah X dan P. Jadi kita gunakan algebra dengan K. Jadi punca-punca K dan 3K. Rekaan semata-mata. Rekaan semata-mata maknanya kamu kena anggapkan punca-punca, contohnya K dan 3K. Jadi nisbahnya adalah 1 dan 3. Jadi di situ kamu cari hasil tambah punca 4K, kamu cari hasil darab punca K darab 3K, dapat 3K kuasa 2. Daripada persamaan, kamu boleh cari hasil tambah punca, iaitu negatif B per A, iaitu negatif P per 1, negatif P. Dan hasil darab punca ialah C per A, iaitu 27 per 1. Dan kemudian kita bandingkan hasil tambah punca ialah negatif P sama dengan 4K. Hasil darab punca ialah 3K kuasa 2 sama dengan 27.
Jadi pindahkan 3 ke sana, dapat K kuasa 2 sama dengan 7 bahagi 3 dapat 9. Jadi K lah punca kuasa 2 bagi 9, iaitu tambah tolak 3. Ada tak dia beritahu kita bahawa dia ada nilai-nilai yang dia tak terima? Okey, tak ada apa-apa. Jadi cikgu akan ambil kedua-duanya. Jadi punca-punca dia tu mungkin 1 dan 3, yang kedua negatif 1 dan negatif 3. Oh, sorry, bukan. Sebenarnya K itu 3. Okey, jadi kalau ditanya punca-punca, dah 3 dan 9, ataupun negatif 3 dan negatif 9. Okey, dan kita cari nilai P lah. Iaitu kita dah tahu nilai K tambah tolak 3. Jadi negatif P sama dengan 4. Mula-mula darab 3. Negatif P juga sama dengan negatif 4. 4 darab negatif 3. Jadi kita akan dapat negatif P sama dengan 12. Jadi P sama dengan negatif 12. Di sini negatif P sama dengan negatif 12. P sama dengan 12. So, kita ada 2 nilai P yang boleh diterima. Assalamualaikum. Seterusnya, soalan nombor 9. Diberikan persamaan X kuasa 2 tambah K tolak 1X tambah 9 sama dengan 0. Dan punca-punca bagi persamaan ini adalah 3 dan H tambah 1. Jadi, bagaimana nak buat dia? Kita yang cara cikgu pilih ni ialah cikgu akan masukkan nilai X sebagai 3. Sebab punca inilah nilai X. Okay? Jadi kita masukkan 3 kuasa 2 tambah K tolak 1 darab 3 tambah 9 sama dengan 0. Jadi sini dapat 9, cikgu akan buka bracket ni. 9 tambah 3K tolak 3 tambah 9 sama dengan 0. Dan kita kira 3K sama dengan 9 tambah 9 tolak 3 ialah 15. Jadi nilai K ialah 15 di sini, tapi di 17 ini kita dapat ini. K ialah negatif 5. Dapat K negatif 5. Dan kita masukkan, kita masukkan, ada 2 cara. Jadi cikgu akan masukkan nilai K sebagai negatif 5 ni di sini. Jadi cikgu akan kata X kuasa 2 tambah negatif 5 negatif 1 darab X tambah 9 sama dengan 0. Jadi kita kata X kuasa 2 tambah ataupun tolak 6X tambah 9 sama dengan 0. Dan kita cari punca-punca. Cari punca-punca. Okey, so kita dapat 2 punca yang sama, iaitu 3. Jadi X sama dengan 3, X sama dengan 3. Okey, jadi dia walaupun nampak satu punca je, tapi dia dipanggil 2 punca yang sama. Itu faktoral. Jadi kita dah tahu yang pertama ni sama di sini. Jadi yang kedua sama dengan sini. Jadi kita kata H tambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai H lah 3 tolak 1, iaitu 2. Cara kedua, iaitu selepas kamu dapat nilai ni, masukkan dekat sini, kamu cari hasil tambah punca dan hasil darab punca daripada persamaan. Ataupun dari awal-awal lagi pun kita boleh buat itu. Kamu cari hasil tambah punca, hasil darab punca. Dan di sini pun hasil tambah punca, hasil darab punca. Dan kita buat bandingan. Hasil tambah sama dengan hasil tambah, hasil darab sama dengan hasil darab punca. Dan kita kiralah. Jadi bagaimana akan terjadi itu tu, cikgu tak dapat jawab kecuali cikgu dah buat. Okey. Untuk nombor 10, kita memang kena bandingkan secara buat bandingan, iaitu hasil tambah punca dengan hasil tambah punca, hasil darab dengan hasil darab. Jadi kita cari hasil tambah punca di sini. Iaitu kita gunakan negatif B per A, iaitu negatif 8/1.
iaitu sama dengan 8. Hasil darab punca ialah C per A, memang C per 1 iaitu C. Dari sini punca-punca diberikan, kita cari hasil tambah punca dan hasil darab punca. Tambah punca ialah A tambah A tambah 3D, iaitu 2A tambah 3D. Hasil darab punca ialah A darab A tambah 3D. Ini punca yang pertama. Punca yang kedua, kita akan dapat A kuasa 2 tambah 3A D. Dan kita bandingkan, kita kata yang hasil tambah sama dengan hasil tambah. Jadi kita kata 2A tambah 3D sama dengan 8. Ada 2 algebra, jadi cikgu takkan boleh dapat lah. Kita nak tahu nilai apa sini. Ungkapkan C dalam D. Okey, ungkapkan C dalam D. Jadi bila kita bandingkan hasil, ini hasil tambah punca. Kalau hasil darab punca, C sama dengan A kuasa 2 tambah 3A D. Okey, what is soalan sekali lagi. Dia kata ungkapkan C dan sebutan D. Kita tak nak ada A. Itu maksudnya C dan D, tak nak ada A. Jadi sini ada A kuasa 2. Jadi apa cikgu buat? Cikgu akan jadikan A di sini sebagai subjek. Sebab kita kena buat persamaan serentak di sini. Jadi kita kata 2A sama dengan 8 tolak 3D. Jadi A sama dengan 8 tolak 3D per 2. Jadi nilai ni kamu kena masuk di dua-dua tempat di mana A berada. Jadi kita akan dapat C sama dengan A kuasa 2 itu 8 tolak 3D per 2. Dan kuasa 2, kuasa 2 cikgu tak nak tulis kuasa 2, cikgu dah tulis dua kali. Sebab kita nak buka memang kena tulis dua kali, tambah 3. Okey, tak buat pula ruang tu dah. Okey, jadi cikgu tunggu padam sikit. Jadi kita dapat C sama dengan, tulis dulu lah. Tak maaf. 8 tolak 3D per 2. 8 tolak 3D per 2 tambah 3AD ataupun 3DA. Okey, 3AD ke DA ke sama je. 8 tolak 3 D per 2. Okey, jadi disebabkan mungkin panjang lagi cerita ni kot. Tak tahu. Okey, jadi kita darabkan ni per 2. Confuse. Okey, 8 darab 8 64. 8 darab 3 negatif 24D negatif 24D tambah 9D kuasa 2 per 4. Dia kata dia nak ungkapkan C dan D. Ya, sebenarnya macam ni pun dah ungkap, tapi biasanya dia nak yang termudah lah. Okey, jadi tambah 3D darab 8 akan dapat 24D dan 3 darab 3 9D kuasa 2, tapi ini per 2. Okey, yang ini per 4, ni per 2. Jadi yang ini kita darab dengan 2 lagi, yang atas pun darab 2 lagi. Jadi kita buka bracket ni, kita dapat ini sama je, 64 tolak 24D tolak 24D tambah 9D kuasa 2. Dan 24 darab 2 48D. 9 darab 2 tolak 18D kuasa 2. Sekarang ni semua ni adalah per 4. Jadi kita nak pemudahkan, okey, ni dengan ni akan dapat negatif 9 D kuasa 2 itu 9 tolak 18. Okey. Lepas tu yang lain tu cikgu tak tahu. Sekarang kalkulator lah senang. Iaitu D. Okey, negatif 24 negatif 24. Lepas tu tambah 48 jadi kosong. Oh, okey, jadi kosong. Okey, lepas tu tinggal 64 tambah 64 per 4. Boleh potong lagi tak? C. Okey. Okey, jadi biasanya kita tinggalkan macam ni. Kalau mungkin jawapan belakang tu ditulis macam lain ke, dia akan jadi macam ni lah. Jadi kuasa 2 per 4 tambah
16 sebab kita bahagi satu ke satu. Dia ada negatif. Okay, Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 11 daripada latihan intensif 2.1. Diberikan 2x kuasa 2 lebih besar pada x tambah 1. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Seperti kuadratik, persamaan kuadratik. Ketak samaan kuadratik kamu kena jadikan dalam bentuk lebih kecil atau lebih besar pada kosong juga. Itu dalam bentuk nak panggil bentuk arm pun susah sikit, tapi ya, dia lebih besar atau lebih kecil daripada kosong. Jadi kamu pindahkan semua, kita dapat 2x kuasa 2 tolak x tolak 1 lebih besar daripada kosong. Jadi selepas itu kita dengan melukis graf, kita mencari nilai-nilai pintasan x. Okey, di manakah dia melanggar paksi x untuk kalau tanda ini bukan lebih besar tapi sama dengan. Okey, jadi kita tekan kalkulator menggunakan fungsi kuadratik, iaitu nilai a ialah 2, b ialah negatif 1 dan c ialah juga negatif 1. Dan kita akan dapat 1 ataupun negatif 0.5. Jadi kamu kena cari kedua-duanya dulu sebelum tulis. Okey, nilai yang lebih kecil ditulis di sebelah kiri, nilai yang besar ditulis di sebelah kanan, yang lebih besar. Okey, jadi bagaimanakah jenis jawapan dia tu? Jenis jawapan itu adalah satunya mungkin di antara negatif 1/2 atau 1, atau jenis yang kedua ialah x lebih kecil daripada negatif 1/2 dan x lebih besar daripada 1. Jadi yang ini jawapan yang kita kata berada di antara dua jawapan ini, dan ini jawapan yang berada di luar daripada ruang ini. Okay. So antara dua ni, mana satu yang menyesat di sini? Okay, jadi kita akan membuat satu cubaan dahulu, iaitu menentukan sama ada nilai yang kita cari itu berada di dalam atau berada di luar. Paling senang sekali disebabkan graf kita ni tidak melanggar paksi x pada kosong. Jadi kita tahu kosong berada di sini. Okey, dia kosong tu lebih dekat dengan negatif 1/2 atau daripada 1. Okey, jadi kenapa? Sebab senang kita gantikan. Kita gantikan, cuba gantikan sebagai nilai x, kita dapat kosong. Ganti sini akan dapat kosong. Jadi bila kita gantikan x sebagai kosong, kita dapat negatif 1. Adakah negatif 1 lebih besar daripada kosong? Tidak benar. Okey, jadi kita dapati yang berada di dalam, di antara dua ni tidak benar. Mari kita cuba juga untuk pastikan bahawa jawapan tu memang berada di luar. Contohnya 2. Cuba gantikan x sebagai 2. Jadi 2 kuasa 2 akan dapat 4, darab 2 akan dapat 8, tolak 2 akan dapat 6, 6 tolak 1 dapat 5. Bila kita kira, kita dapat 5. Betul tak? 5 lebih besar daripada kosong. Ya. Jadi bagaimana kita tahu jawapan tu memang betul juga untuk yang ini? Kita cuba juga. Kita cuba dengan mengambil satu nilai negatif 1/2. Kamu boleh ambil saja apa-apa nilai yang lebih kecil pada negatif 1/2. Contohnya negatif 10 pun ia juga. Okey, tapi jauh sikit lah. 10 tu bukan berada di sini. Tapi boleh ambil saja. Okey, contoh kita masukkan 100, sebab negatif 10 kuasa 2 dapat 100, 200. Dan tolak 10 akan jadi 210. Tolak 1 dia akan jadi 219. 210, okey, 209. Jadi 209 ini memang lebih besar dari kosong. Jadi jawapannya yang ini. Okey, jadi bukan jawapan sini. Sebab apa? Kedua-duanya benar. Okey, itu satu kali cubaan saja. Sebenarnya kita tak perlu buat cubaan macam tu jika tanda ini lebih besar, dengan syarat bahawa nilai A adalah positif. Sebab bila nilai A positif, graf ini berbentuk senyum. Setiap kali dia besar, dia akan berada di luar kawasan, di luar kawasan yang ini.
Okey, dia akan jadi di luar. Jadi kita akan tengok sekejap lagi jenis-jenis lain. Jadi kita tak perlu nak buat cubaan setiap kali. Kita perlu buat ini cubaan yang pertama je. Jadi sebenarnya lepas ini, kalau kita pastikan nilai A adalah positif, kita akan dapat, kalau lebih besar di luar, kalau lebih kecil berada di dalam. So untuk A, ini jawapannya. Mari kita tengok dekat soalan B pula, iaitu X tolak 3 kuasa 2 lebih kecil pada 5 tolak X. Jadi untuk ini kita kena buka dulu bracketnya, iaitu kita kata X tolak 3 dan X tolak 3 lebih kecil pada 5 tolak X. Dan kita darabkan X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 3, negatif 3X, negatif 3 darab X, negatif 3X, negatif 3 darab negatif 3 ialah 9. Dan cikgu akan pindahkan semua ke kiri, tambah X tolak 5 lebih kecil daripada 0. Kita ringkaskan, kita kata X kuasa 2, okey, tolak 3 dan tambah 1 bagi tolak 5. Dan kemudian 9 tolak 5 ialah 4 lebih kecil dengan 0. Jadi kita lukis dan dapatkan nilai. Okey, jadi di sini kita dapatkan nilai A ialah 1, B ialah negatif 5 dan C ialah 4. A ialah 1, B ialah negatif 5 dan C ialah 4. Jadi nilai X yang pertama ialah 4 dan 1 yang kedua. Jadi kita tandakan di sini 1, di sini 4. Dan disebabkan tanda ini lebih kecil, dia berada di antara dua nilai di sini, iaitu X di antara 1 dan 4, termasuk sekali 1 dan 4. Okey, jadi kita tak perlu buat cubaan lagi. Dan memang dalam peperiksaan pun tak perlu buat cubaan tersebut, tetapi sekadar untuk menguji betul tak. Kita tengok 1 dan 4. Cikgu suka menguji dengan kosong. Kosong buat dia di luar. Okey, dalam kes ini kenapa uji kosong? Senang kira. Gantikan X bagi kosong, dapat kosong. 5 darab kosong, dapat kosong. Jadi 4. Kita dapat, bila kita masukkan kosong, kita dapat 4. Dan kita kata 4 lebih besar dari kosong? Tidak benar. Okey? Jadi kalau di luar tak benar, nilai-nilai itu berada di dalam. Di dalam bermaksudnya di antara 1 dan 4. Dalam kes ni termasuk 1 dan 4. Okay, seterusnya untuk soalan C, kita akan jadikan dalam bentuk arm 1 tolak X dan 1 tolak X tambah 2X tolak 17 lebih kecil daripada 0. Kita darabkan 1 darab 1, 1 darab negatif X, negatif X, negatif X darab 1 dan negatif X darab X akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 17 lebih kecil daripada 0. Dan kemudian kita akan susun. Okay, tolak X tambah 2X menjadi 0. Dan 1 tolak 17 tolak 16. Okay. Di sini kita tetap akan melukis graf dan cari punca-puncanya. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapati punca-puncanya 4 dan negatif 4. Jadi di sini 4, di sini 4. Dan disebabkan tanda ini lebih kecil, nilai itu duduk di antara negatif 4 dan 4. Dengan syarat apa dia? Dipastikan nilai A adalah positif. Bila nilai A positif, graf ini graf yang senyum dan nilai itu akan berada di antara dua nilai ini jika simbol ini adalah simbol yang dikatakan lebih kecil. Okey? Alright. Okey, kita berada pada soalan nombor 12 untuk latihan intensif 2.1. Jadi dia suruh cari apa soalan tu, dia carikan nilai M dan N di mana
ketaksamaan ini nilai dia, jawapan dia lah di antara negatif 3 dan 4. Jadi bagaimana kita nak selesaikan ni? Jadi apa yang cikgu akan buat di sini ialah kita tak boleh nak faktorkan dia di sini. Jadi apa cikgu buat? Cikgu akan jadikan ini kepada satu bentuk persamaan atau ketaksamaan. Okey? Jadi walaupun ini adalah ketaksamaan, tapi formula dia tetaplah sama. Jadi kita mungkin berkata X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca. Tapi disebabkan yang ini sebab di tanda ni adalah di antara dua ni, kita kata lebih kecil daripada kosong. Okey. Jadi kita cari hasil tambah punca. Punca-puncanya adalah negatif 3 dan 4. Jadi kita kata X kuasa 2 tolak hasil tambah negatif 3 tambah 4. Negatif 3 tambah 4 ialah 1. Jadi 1X. Dan hasil darab punca ialah negatif 3 darab 4, iaitu negatif 12. Dan kemudian kita ringkaskan, kita kata X kuasa 2 tolak X tolak 12 lebih kecil daripada kosong. Jadi bagaimana kita nak bandingkan dengan ini? Okey, kita jadikan satu bentuk. Bentuk yang sama, iaitu kita pindahkan semua ke tempat yang sama, tambah MX tolak N lebih kecil daripada kosong. Okey, jadi dah kedua-duanya lebih kecil daripada kosong. Jadi kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan A dengan A. A ialah 1. Di sini pun A ialah 1. Di sini B adalah M. Di sini B adalah negatif 1. C adalah negatif N. C yang di sini ialah negatif 12. Jadi kita bandingkan A dengan A dah tak ada apa-apa. Tapi B, perbandingan B ialah M sama dengan negatif 1. Perbandingan C, negatif N sama dengan negatif 12. Jadi N sama dengan 12. Selesai. Untuk soalan B, kita akan menggunakan cara yang sama juga. Kita akan bentuk persamaan daripada sini. Punca-puncanya negatif 2 atau 5. Jadi maksudnya sini negatif 2, sini 5. Jadi hasil tambah punca ialah 3. Negatif 2 tambah 5. Hasil darab punca adalah negatif 10. Jadi persamaannya X kuasa 2 tolak 3X tambah negatif 10. Yang ini kita tulis apa? Kita akan tulis lebih besar daripada kosong. Kenapa lebih besar? Sebab jawapan ni berada di luar. Okey? Jadi kami kena kata X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 lebih besar daripada kosong. Dan yang ini kita jadikan bentuk yang sama. Kita kata 2X kuasa 2 pindahin dulu tolak NX tambah M lebih besar daripada kosong. Jadi perbandingan, okey, belum boleh banding lagi sebab yang ni 1X kuasa 2. Di sini 2X kuasa 2. Jadi apa kita buat? Kita darabkan dengan 2 supaya perkali X kuasa 2 sama dengan yang di sini. Okey, jadi 2X kuasa 2 tolak 6X tolak 20 lebih besar daripada kosong. Jadi perbandingan A adalah 2, di sini pun A adalah 2. Perbandingan B, jadi B di sini adalah negatif N. Yang B di sini adalah negatif 6. Jadi N sama dengan 6. C adalah M. C adalah negatif 20. Siap. Dan nombor 13, kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah BX tambah 12. Y lebih kecil pada kosong jika X di antara 2 dan A. Okay, dia kata Y lebih kecil pada kosong. Di sini Y sama dengan. Jadi kita ambil nilai Y ini dan lebih kecil pada kosong. Jadi tambah BX tambah 12 lebih kecil pada kosong jika X terletak di antara 2 dan A.
Jadi dari sini, sebab ni adalah kalau kita jadikan dia sama dengan, ini adalah punca-puncanya. Jadi kita cari hasil tambah punca 2 tambah A, hasil darab punca dah 2A. Dari sini cikgu akan cari hasil tambah punca dan hasil darab punca saja. Okey, jadi cikgu buat bandingan macam tu. Hasil tambah punca ialah negatif B per A, iaitu negatif B per 2. Hasil darab punca ialah C per A, iaitu 12 per 2, itu 6. Dan kita selesaikan satu persatu. Tetapi cikgu tak nak bandingkan hasil tambah punca dulu, sebab sini ada algebra B, di sini ada algebra A. Tak mungkin boleh selesai. Tapi kalau kita bandingkan hasil darab punca, okey, hasil darab punca, kita kata 6 ialah 2A, jadi A ialah 6 per 2, iaitu 3. Dan perbandingan hasil tambah punca pula ialah negatif B per 2 sama dengan 2 tambah A. 2 tambah 3. Jadi 2 tambah A ialah 2 3, 5. Jadi negatif B sama dengan 5 darab 2. Jadi negatif B sama dengan 10. Jadi B sama dengan negatif 10.